Panas sehari dua ini berkaitan ceramah yang dikatakan menghina para sahabat Nabi oleh setiausaha ulama PAS iaitu Yang Berhormat Dr. Nik Zawawi Saleh. Dalam ceramahnya itu Nik Zawawi menceritakan tentang keburukan beberapa orang sahabat Nabi sebelum memeluk Islam. Bagaimanapun ramai yang berpendapat tidak wajar menghina sedemikian rupa walaupun sekadar kisah silam. Bagi yang belum pernah mendengar ceramah tersebut, ikuti petikan ceramah yang kontroversi ini. Yang peluk Islam, Sayyidina Abu Bakar. Saudara-saudari sekalian, siapa dia Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar adalah bapa ceti. Bapa ceti zaman jahiliah. Dia kaya kerana dia peras orang-orang miskin zaman jahiliah. Orang ini masuk Islam. Bila Sayyidina Abu Bakar peluk Islam, Sayyidina Abu Bakar jadi manusia model. Manusia model. Dia bukan lagi ceti. Dia menyumbang harta dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke semua sekali. Sehingga Rasulullah menyebut di dalam hadis, kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar berbanding dengan umat Muhammad sejagat, nescaya iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat lagi. Ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, orang pijak khuf dia, dia pancung leher. Ini Sayyidina Umar. Isteri orang, siapa-siapa yang cantik di Mekah Al-Mukarramah, kalau dia nak, dia pergi ambil begitu je. Isteri orang. Kalau anak dara orang lain, tak usah kira lah. Zina ini hobi dia, Umar. Peluk Islam. Dalam satu asar, ini bukan hadis, bukan apa. Ma min tariqin yatatarraqa bihi Umar ma yutabi'u syayatin. Mana-mana lorong yang Sayyidina Umar lalu, syaitan tak berani ikut. Ada yang mengatakan Al-Umar wa syaitan wahid. Umar dengan syaitan makhluk sama. Punya kejam Sayyidina Umar. Masuk Islam, dia berjalan, syaitan tak berani ikut. Zaman jahiliah, syaitan dengan Umar makhluk sama. Sayyidina Uthman begitu juga, Sayyidina Ali begitu juga, Sayyidina Hamzah sama. Mengapa Allah buat begitu? Sebab Allah nak tunjuk kekuasaan hidayah daripada Allah. Berikutan itu ramai kalangan para ustaz dan mufti bangkit menegur kenyataan itu. Bagaimanapun ahli parlimen PAS dari Perlis Datuk Seri Syahidan Kasim menulis di Facebook beliau menulis, pendapat seseorang ustaz bukan pandangan parti PAS, demikian juga pandangan celupa Lobakman bukan dari UMNO, marilah berbaik sangka, berpadu. Beberapa minit selepas kenyataan tersebut ditulis di Facebook milik Syahidan Kasim, kemudian kelihatan komen datang dari Lokman Adam yang berbunyi, ya, yang rajin cabul anak dara orang juga bukan tabiat pemimpin PAS keseluruhan, cuma yang lahanat aje. Selain komen dari Lokman Nur Adam ini, orang ramai bertalu-talu turut mengutuk Syahidan Kasim berkaitan kes Nik Zawawi tersebut.